Ramai orang dah mula sedar, duit kertas makin susut nilainya, tapi emas nilainya kekal. Dan bila simpan emas dengan public gold, anda semua bukan sekadar simpan emas, tetapi anda membina kebebasan keuangan yang sebenar. Ikuti nasihat daripada beberapa sahabat-sahabat kita yang telah pun terlibat di dalam urusan simpanan emas public gold. Jom kita tengok. 5 sebab kenapa anda perlu simpan emas. Emas sebagai simpanan sebenar. Harga emas tidak berubah. Aset yang mampu dimiliki. Emas laku di seluruh dunia. Boleh dijadikan perniagaan. Apa yang specialnya akaun Masjid Public Gold ini? Okey, untuk anda yang nak tahu, jangan lupa untuk tengok video ini sampai habis dan jangan lupa untuk save video ini untuk tontonan anda akan datang. Okey, yang specialnya akaun Get Public Gold ni, kita boleh beli emas bila-bila masa dan juga ikut atas bajet dan juga kemampuan kita. Contohlah, kalau saya nak beli emas RM100, saya hanya klik sahaja dekat top up ni dan saya masukkan berapa amount yang saya nak belikan. Contoh, saya nak beli RM100, saya masukkan RM100, maka dia akan terus keluar grade emas yang kita akan dapat. Okey, contoh kalau saya bajet RM1000, saya hanya masuk amount RM1000, maka saya akan dapat lebih kurang 2.8 grade emas berdasarkan harga semasa hari inilah. Jadi ini adalah kemudahan yang mana hanya ada di akaun Get Public Gold sahaja, yang mana kita boleh beli emas bila-bila masa. Dan yang paling penting tuan-puan, kita boleh keluarkan emas fizikal seperti ini daripada akaun Get kita. Sekiranya tuan-puan dah simpan emas sikit-sikit setiap bulan, 1 gram 1 bulan, setahun mungkin tuan-puan dah ada lebih kurang 12 grade emas dan anda nak keluarkan seperti ini, anda hanya request saja di akaun Get Public Gold. Nanti Public Gold akan post emas ini ke rumah kita terus. Bagaimana caranya? Anda hanya klik saja dekat withdraw ni. So dekat withdraw tuan-puan, dia ada banyak item-item yang kita boleh pilih dan Public Gold akan post emas ini ke rumah kita terus. Okey, jadi inilah kelebihan dan juga kemudahan yang ada di akaun Emas Get Public Gold untuk nak menggalakkan kita buat simpanan emas. Daripada kita simpan duit tak jadi, bocor dan sebagainya, baik kita tukar cara dengan kita mulakan buat simpanan emas. Tak perlu ada bajet besar pun tuan-puan. Serendah RM100 pun tuan-puan dah boleh mula buat simpanan emas dan kita hanya konsisten simpan emas sedikit demi sedikit sehingga capai target kita. Kepada anda yang belum ada lagi akaun simpanan emas Get Public Gold, bagaimana caranya? Anda boleh tengok video yang saya pin di bio saya ataupun boleh klik link di bio saya untuk mula buat simpanan emas. Okey, teruskan follow saya untuk dapatkan perkongsian tentang emas dan kewangan. 7 sebab kenapa saya pilih syarikat Public Gold untuk dijadikan sebagai syarikat simpanan emas. Yang nombor 7 tu yang paling penting. Nak tahu apa dia? Boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Yang pertama, kenapa saya pilih Public Gold adalah syarikat emas yang kukuh. Bagi mereka yang tak pernah dengar tentang Public Gold adalah syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia. Public Gold telah bertapak di Malaysia sejak tahun 2008 lagi. Bermaksud sehingga kini Public Gold telah beroperasi lebih daripada 16 tahun menjalankan urusan jual beli emas. Dan sepanjang tempoh 16 tahun beroperasi, tak pernah pun ada customer komplain beli emas tak dapat emas. Semua dapat emas masing-masing. Yang kedua, spread value ataupun susut nilai yang ditawarkan oleh Public Gold adalah rendah, bawah 10%, iaitu 6% ke 9% sahaja. Untuk kita mempercepatkan proses kita mendapatkan keuntungan dalam simpanan emas, walaupun simpanan emas adalah simpanan jangka masa panjang, dengan spread value yang rendah, kita tak perlu nak tunggu lama-lama untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, Public Gold mempunyai cawangan jual beli yang banyak di seluruh Malaysia. Sehingga kini dah ada 19 cawangan termasuk HQ Public Gold, iaitu Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Yang keempat, urusan jual beli di Public Gold sangat mudah dan tiada skim yang pelik-pelik. Beli 1 gram dapat 1 gram, beli 2 gram dapat 2 gram. Jual emas dapat duit, bukan dapat email, bukan dapat memo. Yang kelima, Public Gold tidak ada masalah daripada segi stok sebab Public Gold adalah pengeluar emas dan mempunyai kilang emas yang sendiri. Jadi Public Gold boleh mengeluarkan emas mengikut kehendak pelanggan-pelanggan Public Gold. Yang keenam, dengan Public Gold tak perlukan modal yang besar untuk menabung emas. Anda hanya perlukan RM100 untuk mulakan menabung emas melalui kaedah akaun emas Gap di Public Gold. Dan yang ketujuh, yang paling penting bagi mereka yang beragama Islam, Public Gold telah mendapat sijil patuh syariah daripada Amani Advisors Sendirian Berhad. Segala cara kita membeli emas dengan Public Gold, sama ada melalui kaedah akaun emas Gap ataupun melalui kaedah outright purchase, sama ada full payment ataupun EPP, semuanya telah mendapat sijil patuh syariah daripada Amani Advisors Sendirian Berhad. Ini adalah antara 7 sebab kenapa saya pilih syarikat Public Gold untuk dijadikan sebagai syarikat tabungan emas.